Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai istirahat kita pada sekarang ni, bila kita nak buat tahlil 7.20 hari ni kita buat tahlil. Jadi dalam puasa kita Nabi Muhammad SAW dia terima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah untuk melaksanakan puasa ni dia tak macam perintah sembahyang. Perintah sembahyang Allah Ta'ala panggil jumpa face to face. Tapi kelebihan walaupun malaikat Jibril yang bawa mai ayat Quran kaitan dengan puasa bulan Ramadan ni, walau bagaimanapun ada keistimewaan dia. Allah Ta'ala sendiri daripada banyak-banyak ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang nak bagi ganjaran dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, dia sejak daripada zaman dulu lagi. Nama Ramadan ni dah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diperanakkan, dilahirkan. Nama Ramadan tu dah ada, termasuk bulan-bulan sebab memang dinyatakan di dalam kitab Syirah pun nama-nama tersebut masih lagi digunakan. Dan bulan Ramadan ni juga daripada dulu ni, sejak daripada Nabi Isa, Nabi Musa dan apa semua tersebut, Allah Ta'ala bawa turun kitab dalam bulan tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan puasa ni dalam bulan Ramadan ni sebagai satu keistimewaan yang tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Dalam bulan-bulan lain dia ada puasa kan? Puasa bulan Syawal ada, puasa 6 lah kira. Lepas tu puasa bulan Syaban kan, bulan Rejab pun ada puasa. Hari bulan-bulan lain pun ada agak puasa. Puasa apa? Puasa Isnin Khamis. Lepas tu puasa apa? Puasa putih 13, 14, 15. Lepas tu bulan Zulhijjah dah juga puasa hari Tasyrik. Jadi tapi Allah Ta'ala dia pilih bulan Ramadan ni beza dengan hal lain. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله على بركة الله. اللهم لك صلنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا قوي متين فإنا ضعفاء فقوينا يا الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
buat macam biasa saya buat. Ikan. Lupa yang lain yang ini selalu yang ini tak lepas pandang. Masih dekat rumah pula tengah malam kena. Kena 200 lebih. Cucuk lah kali tu. Cucuk lah. Dia cucuk ada 3 ubat dia. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه بدر المنير محمد صلوا عليه صلى الله وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita telah berada dalam satu majlis iftar jam'i dan solat tarawih untuk TDK ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudah hadir pada malam ini untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Kepada yang membawa juadah, saya ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Hanya Allah saja yang dapat memberi atau membalasnya. Dan saya di sini selaku wakil kepada ahli jawatankuasa TDK Taman Desa Kencana Jalan 24 Malanggi 11 mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Dan semoga acara ini ataupun majlis ini kita dapat jalankan di tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Dan mana-mana yang ada juadah lagi boleh boleh dijamu lagi ya, boleh dijamu lagi sehingga habislah. Dan makanan masih banyak lagi tu. Mana-mana yang dah selesai nanti yang lebih tu bolehlah kita bungkus untuk bawa ke rumah untuk sahur ke nanti. Okey, pada saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu dan juga satu lagi kepada imam kita Ustaz Umar, ya, Ustaz Umar, Ustaz Zul dan juga Ustaz Adib. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi memimpin solat tarawih pada malam ini.